Okey geng, projek Wirageran aku ni kan, sebenarnya ada episod yang aku tak post tau. Inilah episod dia, iaitu aku tukar lampu depan Wirageran ni kepada lampu jenama depo geng. Okey, kejap lagi aku cerita kenapa terjadi hal yang begini. Pertama sekali korang tengok ni, memang lawa betul ya lampu depo ni. Memang berkilat betul. Ni compare dengan brand HK, boleh nampak beza dia. So sebenarnya pemasangan lampu ni telah dilakukan sebelum aku pasang bumper depan Wira ni lagi tau. Meh aku cerita kenapa benda ni boleh berlaku. Abang ni tak ada kerja ke? Beli dua jenis lampu. Okey, first kali, dua-dua lampu ni aku ada add to cart dekat kedai orange sebelah. Jadi aku rasa macam nak jimat lah. Jadi aku buatlah pembayaran dan beli lampu jenama HK tu. Dan kebesokan harinya, aku tiba-tiba ubah fikiran pula geng. Aduh. Ya geng, aku baca komen korang. Korang suggest untuk pakai jenama depo kan. Jadi aku tengok seller brand HK ni belum prepare parcel lagi. Jadi aku mohon cancel order brand HK tu. Dan aku terus beli brand depo punya. Tapi dekat sini aku silap geng. Aku ingatkan seller tu bagilah cancel order. Sekali tak bagi geng. Sudahnya terbelilah aku dua jenis lampu geng. Aduh. Jadi brand HK ni sampai dulu, aku saja nak test dulu lampu tu. Tengok fitting dia macam mana kan. Itulah keluar episod aku pasang brand HK tu. Beberapa hari lepas tu barulah sampai brand depo ni. Jadi aku tukar pula lampu depan Wirageran ni kepada brand depo geng. Okey, korang faham tak apa aku cerita ni? So ala-ala dah buka tu kan, aku tukar sekali mentol lampu signal kepada yang baru geng. Sebab satu mentol signal tu dah terbakar dah. So bila dah siap pasang tu, ini dia geng, lampu depan yang baru geng. Nampak lagi clear weh. Tengok tu geng, jenama depo tau. So geng, apa-apa pun, kita semua kan berada dalam hobi yang sama geng. Dunia seni modified kereta ni luas tau. Dia tak tertumpu kepada satu jenis sahaja. Jika minat seseorang tu lain daripada apa yang kita suka, itu bukan satu kesalahan. Hormati minat masing-masing. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.